Hello, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube channel Aizal Alfa, founder pada Robot Canova. So, minggu ni kita tak buat recording dekat studio. Basically, minggu ni kita nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua pengguna-pengguna Robot Canova dan juga trader-trader di Headway. So, apa recap kita pada minggu Hari Raya ni? Kita nak recap ada macam sebelum ni kita ada satu kontes pada bulan puasa baru ni. Actually it's a contest and also kontes sambil menderma, iaitu Headway ada sediakan satu kontes Ramadan baru ni, which is dia akan bagi non-stop pemenang kepada lot tertinggi, dan juga ada lucky draw random kepada pemenang yang dah ada tiket hari tu, dan juga pemenang yang highest lot trade. Itu adalah hadiah setiap hari yang kita dah transfer dekat klien daily. And also Cap nak recap berapakah total terkumpul sumbangan korang untuk program Ramadan untuk tahun ni. Kita akan tunjuk pada video paling last sekali. Okay, let's go. Dah sampai kita punya first stop kita dekat Terengganu ni. Benda yang pertama kita akan buat sebelum kita balik ke KL adalah kita hunting kepok dulu. Kepok. So tadi kita dah siap beli keropok apa semua. So kita nak on the way balik ke KL. But before kita drive balik ke KL, Cam nak share dekat awak result kontes tempoh hari, iaitu Ramadan Contest by Headway. Kita dah dapat 40 pemenang lah. Tapi macam kita cakap tadi, setiap trade yang awak buat pada bulan Ramadan tempoh hari, satu lot akan disumbangkan $1 kepada tabung Ramadan Headway. So total sumbangan lah, kita tengok berapa total. $16,262. Yeay. So terima kasih kepada semua trader-trader yang trade dekat Headway tempoh hari. Collection ni nanti kita akan sumbangkan dekat 3 organisation, iaitu Nimakes, Yayasan Darul Aitam Indonesia dan juga Yayasan Ikram Malaysia. Inilah pemenang-pemenang yang setiap hari kita pilih tu. First kita akan ada Trader of the Day lah. Trader of the Day ni lot dia paling besar setiap hari. Dia tak perlu nak besar pun, lot dia tengok. You guys trade 8 lot pun dah boleh dapat first place. Ada yang 13, 30, 65, 41, 106. Wow, 106 lot dahsyat lah. Lucky winner ni kadang dia tak ada banyak tiket pun. Dia nak dapatkan satu tiket tu trade 0.05 lot je, tak banyak. So kita akan sumbangkan dekat ni Nimakes, Yayasan Darul Aitam dan juga Yayasan Ikram Malaysia. Iaitu Yayasan Ikram ni bawah Cap punya in charge lah untuk tahun ni. So maybe dalam 2-3 minggu lepas raya ni kita akan berurusan dengan NGO ni, dan kita akan plan macam mana nak distribute duit sumbangan ni secara paling efektif sekali. So stay tune. Kita jumpa lagi di Cap punya studio. Cap pun dah rindu Cap punya studio, dah rindu Cap punya backtest Robot Canova. And siapa-siapa yang nak download Robot Canova yang paling latest version dia, secara percuma sebab tak habis lagi bulan 3 kan. So Google je www.capnovapro.com. So sekarang ni kita pakai version 1.0.7. So next yang terbaru tak release lagi, iaitu version 1.08, which is yang lagi advance daripada yang ada sekarang, yang boleh survive market crash. Macam kita tahu kan, ramai yang akaun yang tak cukup capital karam bila market crash, dan insya-Allah selepas ni capital yang rendah pun boleh survive untuk version 1.08. Insya-Allah, doakan Cap dapat create robot yang capital kecil tapi boleh survive. Kita tak janji, insya-Allah boleh. Stay tune. Assalamualaikum. Salute.